Hari ni Mak Tok nak masak gulai cili api ikan kurau dengan nangka. Mak Tok nak masak gulai cili api. Jom ikut Mak Tok masak. Cak. Jumpa lagi di Mak Tok TV. Hari ni Mak Tok nak masak gulai nangka ikan kurau. Ikan kurau masin dengan gulai nangka. Jom ikut Mak Tok masak. Bahan-bahan untuk Mak Tok nak masak gulai nangka ikan kurau, ikan masin kurau. Ni cili api, 1 batang serai, 2 biji bawang besar, sedikit kunyit, asam keping, serbuk perasa, garam, gula. Dan ini ikan kurau. Masuk dah rendam tau, dah rendam bagi keluar masin-masin airnya tu. Ini ini nangka Mak Tok dah potong. Mak Tok nak rebus dululah kejap lagi. Ini santan pekat dan ini santan cair. Okey, ini bahan-bahannya. Ini nangkanya Mak Tok nak rebus dulu, kena rebus dulu. Jadi kita masak tak lama sangatlah kalau kita dah rebus kan. Okey, Mak Tok rebus nangka dulu. Sementara tunggu nangka ni masak, empuk, Mak Tok nak blend dulu bahan-bahannya. Alhamdulillah, dah masak nangkanya. Nak angkat dulu nangkanya. Baru boleh dimasak gulai. Angkat masuk dalam ni, kita sejak dulu. Nak buang airnya ni. Buang airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahan-bahannya. Cili api, bawang. Dah melegak dah, dah mendidih dah. Dah nak masak dah ni. Mak Tok nak masukkan bahan-bahan yang nak dimasak. Masukkan nangka. Masukkan nangka. Nangka yang direbus tadilah. Masukkan nangka. Kemudian kita kacau sekejap. Dan kemudian Mak Tok nak masukkan ikan masin. Ikan yang dah dibasuh, dia direndam tadi. Ikan masin. Ini tulang-tulangnya ikan kurau. Ikan masin kurau. Kita kacau dulu sekejap. Lemak cili api, ikan masin. Kemudian kita teruskanlah letakkan santan cair ni dulu. Santan cair dulu. Kemudian masukkan serai 1 batang nak bagi wangi je. Ni kita kena biar dululah bagi dia mendidih, bagi dia masak ikan tu. Nangka dah masak, ikan dia tapi belum masak. Nak bagi masak ikan dia dulu. Okey. Kita nak tengok dah masak ke belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah masak dah ni, dah melegak-legak dah ni. Kita kacau. Dah melegak ni, Mak Tok nak masukkan bahan-bahan perasanya lah. Bahan perasa. Garam sedikit je lah sebab ikan ni dah masin kan. Kita tak boleh letak banyak. Lepas tu sedikit gula. Dah. Kacau sekejap. Bagi dia rasa. Sebab ni dah masak dah ni. Nangka dah masak. Lepas tu Mak Tok nak masuk terus je lah. Pati santan. Masukkan pati santan. Dia kalau tahu pati santan kemudian ni baru dia pekat sedap. Sebab nak bagi dia pekat. Yang kita kacau balik. Oi, sedapnya gulai nangka ikan masin. Bau ikan masin tu.
Okey. Dah boleh tutup api dah. Dah masak. Mak Tok nak angkat lah. Kan masa ni Mak Tok nak makan dengan nasi. Dah siap. Alhamdulillah. Sedapnya gulai nangka. Ni gulai orang lama-lama. Kalau sahabat-sahabat nak masak gulai nangka, kena pakai yang ikan masinnya tu, beli yang tulang-tulang dia. Baru sedap. Jangan yang isi ni, yang tulang-tulang tu sedap kalau kita buat gulai. Alhamdulillah, dah siap gulai ikan masin Mak Tok, ikan kurau. Mak Tok nak makan. Jom sahabat, kita makan. Tengok Mak Tok makan, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan gulai ikan masin. Ikan masin, ikan kurau dengan buah nangka. Okey sahabat. Sahabat jangan lupa ambil ambil Mak Tok punya resepi ni, sahabat masak. Sedap sahabat, gulai-gulai ikan nangka, gulai nangka ni sedap. Ni gulai-gulai orang lama-lama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah ikan kurau ni. Buah nangka sedap, lembut. Oh, tak boleh berhenti ni menyederakan. Okey sahabat. Sahabat kalau apa dia. Okey sahabat, yang mana suka dengan video Mak Tok, jangan lupa subscribe, follow, share, komen. Dan kita berjumpa lagi di lain video akan datang. Terima kasih sahabat.